cucur badak. Okey kawan, ni keledek. Okey. Keledek oren saya rebus dan dah mendidih macam tu kawan. So saya tutup api. Saya rebus bersama dengan garam, okey. Dan ni dah empuk. Kalau nak tahu lembut tak lembut, empuk tak empuk, cucuk dengan garpu kawan. Okey, bila senang je dah cucuk tu bermakna dia dah lembut. Okey. Dan saya angkat. Dan saya nak kukus kelapa frozen saya ni kawan untuk buat inti. Nak buat inti serunding. Okey, dan ni keledek rebus tadi. Saya sejukkan dulu. Saya suamkan dulu kawan. Panas-panas tak boleh buat kerja kawan. Okey, dan di sini saya kukus kelapa frozen saya supaya dia sedikit lembut kawan. Supaya dia cepat lembut. Okey, bila keledek kita ni dah sedikit suam, bolehlah kita buang kulit kawan. Nampak tu, senang je kita nak tanggalkan kulit. Okey. Yang mana yang besar tu boleh potong dua kawan. Senang nanti kita nak lenyekkan dia. Okey, ni satu last ya. Okey, dah siap. 3 ke 4 ketung kawan. Tengoklah nanti malam makan ke tidak kawan. Okey, ni kita lenyekkan kawan. Ini dah lenyek pakai gelas yang kawan, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ni keledek bersama dengan garam ya. Kita lenyek sehingga hancur. Disebabkan dia dah lembut, so kita senang aja nak lenyekkan dia. Dah siap keledek lenyek kita. So kita bersihkanlah gelas kita ni. Okey, ni tepung 1 cawan ya. Okey, kita standby dulu 2 cawan. Okey, dah saya masukkan sini ya. So, saya sukat keledek yang tadi kawan. Okey, supaya kita dapat anggarkan. Ini 1 cawan. 2 cawan. Okey, ni 3 cawan. Dan ni 1/3 kawan. Bermakna 3 cawan dan 1/3 keledek lenyek. Okey. Okey, seterusnya kita campurkanlah dengan tepung ni kawan. Kita uli dia ataupun kita
Kita buat macam tu. Sebatikan dengan tepung ni kawan. Sikit-sikit ya. Okey, ni macam belum cukup lagi tepung dia. So, tepung yang 1 cawan tadi masukkan dulu setengah cawan ya. Slow supaya tepung ni tak terserak nanti. Nanti habis. Nanti penat puasa, penat nak kemas dapur lagi kawan. Okey. Ni dah okey ni, nampaknya dah okey. So, yang lebihan tepung ni kita tepikan dulu kawan. Kita jangan guna dia. Dan ini kita bersihkan. Dan sekarang nak uli guna tangan, okey. Pastikan tangan tu bersihkan dulu. Cuci bersih dulu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dan jika tangan kita ni melekat, ambil minyak kawan. Sapukan dengan minyak sikit tangan kita ni. Okey, macam tu barulah senang buat kerja kawan. Jangan dengan air pula. Kalau dengan air nanti tak jadi nanti. Jangan salahkan saya. Jangan dengan air, dengan minyak kawan. Okey, kita buat sikit. Nanti kita jadikan dia dough yang besar, okey. Sikit-sikit dulu. Sambil kita tengok tepung dia ni okey ke tak okey. Saya agak kering tekak sayang kawan dengan cuaca yang panas puasa-puasa ni. So agak kurang minum air lah kawan ya. Jadi bila dah buka tu malam, pastikan minum air banyak kawan. Dan elakkan ais kawan. Kena berpantang dulu. Saya tak batuk tapi tekak saya ni agak kering kawan. Perik. Macam tu. Okey tak ni kawan? Kita tambahkan sedikit tepung. Sikit-sikit je macam tu. Supaya dia tak terlalu lembik sangat kawan. Kalau lembik sangat nanti kita goreng, dia tak cantik, dia akan relai. Okey. Dia tak boleh steak dengan cantik. Okey, nampak tu. Jika pinggan kita ni dah bersih kawan, bermakna adunan dah cantik. Dah bersih pinggan kita ni. Dah melekat habis. Okey ya. Alhamdulillah. Dah siap dah. Kita cuba buat bulatan macam tu. Okey, macam ni dah cun kawan. Dan nanti kita akan letak inti di tengah ni. Sekarang saya inti belum buat kawan. So saya rehatkan dulu ni. Sementara saya buat inti. Alhamdulillah. Okey kawan, ini bahan-bahan kisar untuk buat inti serunding ya. Serai 1 batang. Serai ni agak besar, so saya gunakan 1 batang je. Bawang putih 2 ulas. Dan juga bawang besar sebiji kawan. Dan ketiga-tiga bahan ni saya kisar halus. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan air secukupnya kawan. Okay kawan, disebabkan saya dah ada cili kisar ni, so saya tak perlu dah lagi blender cili. Okay, nanti masukkanlah sebanyak mana yang kita suka. Okay, saya masukkan 1 atau 2 sendok je. Jika tak ada cili kisar, boleh kisar lebih kurang 10 tangkai cili kering ya.
dan rebus dulu kawan. Okey, kisar halus bahan-bahan ni. Okey, dah siap kawan. Okey, dan sekarang kita bolehlah mulakan masak inti kita kawan. Panaskan minyak secukupnya. Okey, bila dah panas, masukkan bahan kisar tadi. Okey kawan, channel saya ni channel masak-masak sambil santai-santai kawan. Saya berkongsi apa jua yang saya masak tu. Okey, sama ada kuih ke, lauk pauk ke kawan, suka-suka je. Sambil saya hidangkan untuk family kan. Bukannya kita nak buat 1 minit 1 resepi kawan, macam Kak Amin tu. Okey. Dan kalau nak tengok video pendek saya, boleh tengok di short ataupun di rumah hitam kawan. Okey, di situ saya dah edit dengan durasi yang lebih pendek, lebih cepat kawan. Di YT ni santai-santai, santai-santai, tenang-tenang je. Okey, nak share masakan dengan tenang, bukan nak pressure kawan. Agak tak berapa hancur ni. Okay, kalau kawan-kawan buat pastikan hancur ya. Kita tak nak ada serai tak hancur, bawang tak hancur. Kalau bawang tu boleh lagi kawan, kalau serai ni mungkinlah nanti kita tergigit rasa serai. Kita keringkan dulu air bawang ni. Okay, dan saya ambil 1 sendok kawan. Sebabnya cili saya ni jenis cili yang pedas. Okay, so bulan puasa ni kita nak mesra perut kawan, tak nak yang pedas-pedas sangat. Dan kita masukkanlah rempah-rempah tu kawan. Ni serbuk jintan manis kawan. Saya masukkan 1 sudu besar. Untuk warna lebih cantik, masukkan sedikit serbuk kunyit kawan, secukupnya. Okey, dan ada satu lagi special kawan. Ini udang geragau. Okey, saya masukkan lebih kurang 1 mangkuk. Cuci bersih dulu. Masukkan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah ada rasa-rasa udang kawan. Okey, dan sekarang masukkan kelapa putih tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dan kita gaulkanlah sehingga sebati. Sebelum dia kering, kita masukkan garam dulu. Okey, 1 sudu teh garam. Sikit lagi. Okey, dan masukkan gula untuk balance rasa. Gula kena tak lebih sikit kawan, 3. Okay, dan kita masak sehingga dia betul-betul kering. Saya masukkan lada hitam sikit kawan, dia pedas-pedas sikit. Bismillah. Jadilah tekstur inti kita. Subhanallah. Keringkan sikit lagi ni, dah siap lah kawan inti kita. Bolehlah kita masukkan dalam cucu badak kita tu. Okey, serunding kelapa dah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, inti kita dah siap. So kita sejukkanlah dulu kawan. Barulah senang nak buat kerja tu. Kawan, sekarang inti saya pun dah betul-betul sejuk ya. Dan ni pun dah siap. Sekarang jom kita berjuang kawan. Ni perjuangan di dapur namanya. Berjuang untuk buat bentukkan cucu badak kita ni. Saya sapukan sedikit minyak kawan. Sapukan dulang ni dengan minyak supaya cucu badak kita ni tak melekat nanti. Sekarang ambillah lebih kurang 1
Satu sudu macam ni kawan. Saiz besar mana kita nak buat tu. Besar tak? Tak timbang ya. Dulu saya meniaga, dulu masa saya meniaga, saya rasa saya timbang dalam 30 ataupun 33 macam tu lah. Okay, ni untuk makan sendiri tak timbang kawan ya. Agak-agak macam tu je. So kita bulatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lepaskan lah. Macam biasa lah kawan. Lepaskan dan buat bentuk bulat macam tu. Okey, dan ambil inti, letakkan inti kawan. Masa letak satu sudu teh macam ni. Dan tekan-tekan sikit supaya senang kita nak tutup nanti. Okey. Dan tutuplah macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup kemas-kemas supaya nanti bila kita goreng, cucu padat kita ni tak pecah kawan. Okey, dah siap. Tu kita kemas sikit. Kemas-kemas sikit. Macam cantik sikit kawan. Kalau pecah-pecah sikit tu, kita cantumkan semula. Inilah hasil kejadian. Dah siap satu cucu badak. Buatlah sehingga habis kawan. Dah siap tu, letaklah susun pada dulang kita ni. Okey, buat kerja seterusnya. Sekarang ni dah pukul 6. Agak rahsia juga kawan. Tadi lama sangat rehat edit video, edit short. Macam tu lah kawan. Sambil buat kerja. Kita sebagai content creator ni kena buat tugas dengan penuh minat kawan. Tak kira apa yang berlaku, kerja tetap diteruskan walaupun berpuasa. Kalau kawan-kawan layan video create saya, jemput-jemputlah ke kebun ya. Kalau daripada kebun tu, jemput-jemputlah ke dapur. Begitu. Kita ni mana boleh dipisahkan. Yang namanya wanita ni tak boleh dipisahkan pada dapur kawan. Kebun dan dapur tak dapat dipisahkan. Gitu. Okey, dah siap dua. Nampak? Saya tak timbang pun, tapi saiz lebih kurang je sama. Kalau agak kecil boleh tambah lagi. Tambah di tengah ni kawan. Okey, cukuplah ya. Saya tunjukkan 5. Dan tunggu nanti hasilnya. Kawan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau nak cepat sikit kita bulatkan dulu kawan. Okey, dan kelebihan dia bila kita bulatkan dulu ni, kita boleh nampak ya saiz dia sama ke, sama besar, kecil. Kalau kecil boleh kita tambah lagi tepung, tambah lagi adunan dia. Okey kawan, dah siap ya. Saya bentukkan cucu badak, letakkan inti. Dan ni belen inti saya banyak lagi kawan. Bolehlah ni simpan, bekukan. Okey. Bolehlah buat inti macam-macam ni boleh guna kawan. Nak buat pulut panggang boleh. Okey. Nak buat apa? Pulut serunding boleh. Nak buat cucu badak lagi pun boleh kawan. Okey. Alhamdulillah. Sekarang panaskan minyak untuk kita menggoreng. Panaskan minyak untuk menggoreng. Minyak secukupnya, okey. Tunggu saya garing kedua belah, kawan.
siap. Batch yang pertama. So, subhanallah, alhamdulillah. Dan sambung goreng untuk seterusnya sehingga habis. Okay kawan, dah yang ni saya angkat awal ya. Simpan buat frozen kawan, besok boleh goreng. Agak terhangit sikit yang di bawah tu, tapi masih okey. Okay, alhamdulillah. Yang ni untuk frozen ya, sejuk. Sejukkan dulu baru masukkan dalam freezer. Alhamdulillah. Okay, dan ni yang frozen lah. Kita susun dalam plastik. Cucu badak.